数百名民众热情参与由南苏门答腊克苏联谊总会在巨港11 Elit 区 Slamet Riyadi 路举办的例行献血活动。此举不仅展现了对他人的关爱，也是一种维持健康的方式。数百名市民热情参与南苏门答腊克苏联谊总会在巨港市11 Elit 区 Slamet Riyadi 路举办的例行献血活动。多位献血参与者表示，他们已经多次参与由南苏门答腊克苏联谊总会定期举办的献血活动，不仅可以帮助有需要的病患，这项活动也有助于维持身体健康。南苏门答腊克苏联谊总会主席Bunyamin表示，Ya balik-balik ke niat Pak. Niat bahwasanya pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk yang membantu. Itu Pak. Ada lebih. Membantu masyarakat yang membutuhkan darah Pak ya? Membutuhkan. Kebetulan kan darah itu kan habis. Berapa lah 3 kali lah kok ini 3 bulan sekali kan. Dapat infonya dari mana biasanya? Dari pertama dari kawan, habis itu ke jantung Jantung sini. itunya tuh. Ini Memang sering ikut yang dari kegiatan di sini 3 ya? bulan sekali. 该献血活动自2018年起成为例行计划，每3个月举办一次，主要目的是帮助满足巨港红十字会对血液库存的需求。每次活动的目标是收集约200袋血液。Bunyamin 补充道，未来南苏门答腊克苏联谊总会将不断提升献血服务的质量，以便为更多人提供方便和鼓励。Adalah kegiatan rutin dari kami Akta Sumatera Selatan adakan acara donor darah untuk memenuhi kebutuhan TNI Kota Palembang. Dan hari ini ini menjadi satu program tetap kami dalam setiap 3 bulan 1 kali, jadi 1 tahun 4 kali. Yang mana antusias dari masyarakat luar biasa. Jadi baru buka sebentar aja aku tidak tampil. Depannya kami akan meningkatkan lagi dan sekarang ini kami lakukan juga sebelum hari ulang tahun kemerdekaan. 通过此类公益活动，南苏门答腊克苏联谊总会希望能激发更多社会大众成为积极的献血者，共同支持血液储备，也培养大众的社会关怀意识。Tim Liputan Pal TV